Dalam banyak-banyak komen dekat video tu, ramai juga yang komen macam akak ni, akaun TikTok boleh dibeli ke? Tak tahu pula akaun TikTok ni boleh dijual beli. Tak tahu pula ada orang beli akaun TikTok. Yes, sebenarnya ada je. Dan industri jual beli akaun TikTok ni sebenarnya agak rancak. Jom saya tunjukkan. Korang tengok mencari akaun TikTok 10k. Siapa ada? Korang tengok dekat bawah. Ada orang nak jual akaun 55k, 14k. Mencari akaun TikTok bajet RM50. So RM50 dia offer yang 1.8k followers. Mencari akaun woman region Malaysia, bajet bawah RM1000. So ada orang offer dia RM300 untuk 69k followers. Korang tengok ni, akaun TikTok 10.1k, audience lelaki, harga dia dalam 300 lebih. Korang tengok ni, akaun TikTok 220k followers, harga dia RM7,000 lebih. Akaun TikTok 317k followers, harga dia RM16,000. Korang tengok ni, senarai akaun TikTok kecil-kecil yang nak dijual, banyak kot. Dan ni pula satu lagi website untuk menjual akaun-akaun media sosial. Korang tengok saya scroll, punyalah banyak akaun TikTok untuk dijual. Ada 4 page semuanya. Tengok akaun ni, ada 1.3 juta pengikut, harga dia $5,000. Tengok akaun ni, 641,000 pengikut, harga dia $1,100. Tengok akaun ni, akaun tentang kereta, ada 851.5k pengikut, harga dia $2,070. Saya cuma nak tunjuk dekat korang yang akaun TikTok ni memang ada permintaan. Dan kebanyakan orang yang beli ni biasanya orang-orang bisnes lah, sebab senang kan, diorang ada duit. So diorang belilah akaun yang memang dah ada followers. Tapi sumber daripada akaun-akaun ni bukanlah semuanya sumber daripada akaun yang dihack. Ada juga akaun daripada orang-orang yang memang fokus untuk growkan akaun untuk dijual. So kalau korang jumpa akaun-akaun TikTok yang ada konten yang pelik-pelik, tak apa-apa selalu kat dalam tu, biasanya akaun tu memang digrow untuk dijual. Tapi tak dinafikan dalam senarai-senarai akaun TikTok yang dijual tadi ada akaun-akaun yang dihack. Sebab apabila diorang beli akaun TikTok ni, diorang akan ada syarat-syaratnya. Bila nak tukar email, bila nak tukar password. So guys, saya just nak bagi tahu yang urusan jual beli akaun ni dah ada sejak dulu lagi. Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, akaun game, dan ramai je permintaan. So kalau korang pun tak nak akaun korang hilang, pastikan korang jaga betul-betul akaun tersebut.